Kita pergi ke Mak Win Nasi Padang. Mak Win Nasi Padang yang tu. Sebabnya kita dah 1 tahun, 2 tahun dah nampak Mak Win Nasi Padang tu, tapi tak pernah pun pergi lepak ke Padang tu. So yang ni kita gamble, kita pergi try nasib. Alamak, ada awet siut kat situ. Apa yang? So kita dah sampai dekat masakan Padang. Wah, ramai tu. Jago. Oh, dah habis. Betul-betul sudah habis ini. Tiada apa yang tinggal nampaknya. Hah? Boleh lah ambil anak apa ya? Ayam tu, ayam goreng tu. Tu nasi dah ada tu. Ya. Anak ambil. So aku tak tahu apa yang aku ambil. Ikan dengan sayur nangka kot. Sayur apa ni tak tahulah. Aku macam kenal, tak tahu. Lepas tu ayah ambil ini. So anak kita suap sekali. Kita tak ambil lain. Akhirnya macam ni. Mami berkongsi dengan ayah, diorang kongsi diorang. Tapi serius sedap kedai ni. Kedai ni sedap gila. Kau tengok budak ni makan nasi Padang. Sedap B? B? Sedap. Mami dengan ayah, baby pun dengan ayah, Madik seorang. Habiskan sikit lagi. Apa dia? Ya, dia kata semahat. Ya, semahat. Semahat. Ini ayah mami dengan ayah. Tu ayah kau dengan Alek. Ayah, ayah mami dengan ayah. Berapa? Hah? Berapa? Ni. 31. Ada RM1? Tak ada tak? Kita dah keluar pada Mak Win. Sedap Mak Win. Okey abang. Ayah tonton kita ekor. Tak sedap? Abang tak suka? Ayah tonton kita ekor pak. Weh, Mami rasa sedap. Mami rasa sedap. Tak ada yang selera yang ni. Pupuk dia sedap. Lauk dia. Pasal lauk dia dah habis banyak. Tapi Sedih. masakan dia, Sedih. masakan dia pun, Upset. Masakan dia okey. tak ada sedap sangat. Ada yang lagi sedap daripada ni? Tak tahu, pasal tak dapat rasa lah. Okey, cerita dia macam ni. Kita sampai tadi memang dah tak ada banyak resepi pula. Dah tak ada banyak makanan. Lepas tu memang apa yang tinggal je lah sayang. So yang ada banyak kuah lemak yang tak pedas, memang anak ambil lah. Not nice. So Sorry. So terjawab lah kenapa muka ayah tu macam tu. Tapi kenapa yang makan sedap aja? Yang pilih lauk saya yang favourite. Tak. Abang favourite pun tak ada. Oh, okey. Stop. Sedap. Sorry. Tiba anak kau cakap tak sedap juga. Alah, sedap je. Kau memang selera bapak kau, kau memang selera mak kau. Sorry ayah, bawa tempat makan yang tak sedap. Sorry for the bad review. Ni ke mana? Nak beli air. Tak. Beli air je. Pergi pecah apa. Sorry Mak Win, Mami suka tapi ayah tak suka. Marah ayah. Mak Win, marah ayah. Tu. Belen. Sekejap.